Macam contoh Negeri Sembilan. Kita Negeri Sembilan ni ada 5 adun, 3 PAS, 2 kita. Jadi bila UMNO Negeri Sembilan ada 14 adun, buat keputusan untuk tarik sokongan pada Menteri Besar kerana berkaitan dengan soal isu istana macam-macam, mereka tak puas hati, mereka nak tarik sokongan. Jadi mereka hubungi kita siapa? PAS dengan Bersatu, Setiausaha Agung PAS, Setiausaha Agung Bersatu. Apa tujuannya? Supaya dia minta yang 5 adun terdiri daripada kita dengan PAS tu sokong dia. Jadi kalau dia ada 14, kita ada 5, totalnya 19, maka dia boleh trigger. Dia sudah dapat menguasai majoriti kursi dalam Dewan Negeri Sembilan. Jadi tujuannya itu. Jadi bila keadaan situasi politik agak tidak stabil, kita buat keputusan, mana kita dengan Pak keputusan, okeylah, walaupun ini bukan parti kita, tapi untuk tujuan menstabilkan situasi politik di Negeri Sembilan, maka kita bersetuju yang 5 ini untuk sokong Jalaluddin. Kok ke manalah tahu dia boleh dapat majoriti, dan lepas tu dia kata dia boleh jadi Menteri Besar, bukan pasal kita setuju tak setuju, pasal dia dah keluar daripada PS. Pasal PS yang dipimpin oleh Menteri Besar dan lain itu bersama dengan DAP. Jadi bila dia keluar, dah tak ada dalam elemen PS, dia tinggal UMNO saja. Jadi bolehlah agak kita bantu, yang itu yang kita lakukan. Jadi tetapi selepas itu peristiwa sudah berubah. Biro Politik UMNO bersidang, Biro Politik PS di pusat ini bersidang, buat keputusan bagi amaran pada Jalaluddin, tak boleh. Kau kena balik semula, mesti sokong, kekalkan, pertahankan kerajaan di Sembilan yang ada. Inilah sampai hari ini. Jadi bila dah U-turn itu, tanya balik, apakah pendirian Perikatan Nasional PAS dengan Bersatu yang di bawah itu mesti kekal? Siapa boleh jawab? Nak kekal ke atau macam mana? Tak boleh kekal pasal situasi keadaan sudah berubah. Mana kalau nak sokong sekarang ni, kita sokong, mana DAP ada, PS ada, kita tak sokong. Kita tak sokong. So, because kita tak sokong, sewajarlah kita tarik diri, balik semula pasal-asal, waktu mana kita jadi pembangkang. Memang kok kita pembangkang. Jadi bila dah bincang soal itu, Azmin pun dah maklumkan, laporan dah keluarkan, PAS tak nak buat keputusan apa-apa. Kita yang buat keputusan supaya nak menjaga maruah kita. Pendirian kita ni adalah pendirian yang betul. That we cannot support the PS government much as UMNO is there because they have U-turn. And that means sokong pada PS government yang UMNO ada dan yang ada bertentangan dengan dasar kita. Sebab itu kita buat keputusan minta pada 2 atau 5 adun itu keluar. Tapi PAS tak nak keluar. Jadi kita nak ikut PAS. Atau kita buat keputusan berdasarkan pertimbangan dasar kita. Dasar kita no PH, no DAP. Jadi sebab itu kita minta kedua-dua adun kita ni withdraw. Saya ni masalah ada orang paling siapa buat dalam artikel mana. Paling saya, Tan Sri ni keras sangat, ikut sangat prinsip. Aku manusia berprinsip. Kau tak prinsip, dasar kau.